Modal bukan halangan, minda yang menentukan. Kalaulah anda diberi 1 juta hari ini, adakah itu menjamin anda akan berjaya? Ramai yang akan menjawab, sudah tentu. Akan tetapi, hakikatnya ramai mereka yang mempunyai modal besar masih gagal. Dan ramai juga yang bermula dengan modal yang kecil tapi berjaya kerana mereka mempunyai ilmu, disiplin dan tindakan yang konsisten. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Uthman Haji Sulaiman. Selamat datang ke Bicara Rezeki 1 ke 2 minit setiap hari. Tahu tak, kita jangan terlalu fokus kepada apa yang belum kita ada. Fokuslah kepada apa yang kita boleh lakukan hari ini. Belajar 1 perkara baru, tambah 1 kemahiran, ambil 1 tindakan. Sedikit demi sedikit, insya-Allah kita akan berkembang. Modal boleh membantu kita bermula, tetapi ilmu, usaha dan istiqomah membantu kita untuk maju. Yang penting ialah sikap, semangat dan tindakan. Kalau anda rasa perkongsian ini memberi manfaat dan inspirasi, jangan lupa follow untuk siri Bicara Rezeki 1 ke 2 minit setiap hari. Anda klik pautan di bio profil saya untuk maklumat lanjut dan panduan langkah pertama. Semoga segala urusan kita dipermudahkan dan dilimpahi rezeki yang halal dan berkat. Ingat, rezeki bukan untuk ditunggu, tetapi untuk diusahakan. Bukan siapa yang bermula dengan paling banyak kelebihan yang akan menang, tetapi siapa yang terus belajar dan tidak mudah putus asa. Wassalam.